Baiklah, hadiah yang terakhir. Jom kita buka. Dalam ini apa je dalam ni? Saya teka-teka macam A few moments later. dalam ni. Apa ni? Okey, mula-mula kita dapat ini. Seterusnya, kita mendapatkan blind box. 1, 2, 3, 4, 5. Demon Slayer. Adakah ada lagi? Kita tengok dulu. Ini apa ni? Okey, itu saja. Kita dapatkan ini dan juga 6 blind box Demon Slayer. Okey, mantap. Baiklah. Apa kata kita buat video unboxing blind box Demon Slayer. Let's go. Baiklah, memandangkan kita ada 6 blind box Demon Slayer, jom kita ke sesi unboxing dan teka apa isi dalam blind box ini. Baiklah, kita ambil yang ini dulu. Kita teka. Kita akan mendapatkan karakter siapa. Mula-mula saya akan teka. Jom kita teka Tomio Kagyu. Jom, let's go. Kita buka yang pertama. Adakah kita akan betul? Baiklah, 1, 2, 3. Aduh, kita malah mendapatkan Nezuko. Baiklah, yang pertama kita dah salah. Kotak pertama kita mendapatkan Nezuko. Baiklah, seterusnya kita ambil yang mana ya? Kotak yang mana? Kita ambil yang inilah. Kita ambil yang ni. Baiklah, tadi kita dah dapat Nezuko, Kamado Nezuko. Untuk yang kedua ni saya akan teka. Alamak, jatuh pula bila ni. Baiklah, kita letak ke tepi dulu. Jom kita sambung. Untuk box yang kedua saya akan teka abangnya pula, Kamado Tanjiro. Jom. Okey, korang dulu tengok dapat siapa. Betul. Kita mendapatkan Kamado Tanjiro. Baiklah, untuk box kedua kita betul. Maksudnya kita dah betul 1 daripada 6 setakat ni sebab baru buka 2. Baiklah, box yang ketiga saya akan ambil yang ini dulu. Kita akan ambil yang ni. Yang ini saya teka Tomoyuka Gyu. Kita akan teka Gyu. Okay, jom kita buka box yang ketiga. Yang ni korang tengok dulu. Adakah betul? Okay, saya akan tengok dalam kiraan 1, 2, 3. Kita malah mendapatkan Hashibira Inosuke. Wah, semua keluar yang trio Kamaboko. Trio Kamaboko. Kamaboko squad maksudnya. Okay, tak apa. Maksudnya baru betul 1. 2 kotak dah salah. Okay, jom. Baiklah, yang ini kalau macam ni Inosuke dah keluar. Kita teka Zenitsu lah. Jom. Teka Zenitsu pula. Lah, korang tengok dulu. Adakah betul Zenitsu yang rambut kuning? Macam betul, macam salah. Okay, dalam kiraan 1, 2, 3. Yeay, let's go. Zenitsu. Wah, dapat Zenitsu. Mantap, kita dapat Zenitsu. Okay. Kita dah dapat Nezuko, dah dapat Tanjiro, dah dapat Inosuke, dah dapat Zenitsu. Yang ini saya rasa kita dapat Gyu. Okay, jom. Untuk buka. 1, 2, 3. Adakah betul? Saya yakin yang ini betul. Bismillah. 1, 2, 3.
Wih, dapat Rengoku. Kita mendapatkan Rengoku untuk box yang kelima. Okay. Wah, kita dapat. Yes. Detail figure daripada Kamado Nezuko. Kita mendapatkan dia pegang bunga. Dan juga dia berada dalam kotak, beg kotak yang selalu Tanjiro bawa. Okay. Lah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan abangnya tadi yang saya teka betul. Jom kita buka. Okey, kita mendapatkan... Alamak! Tidak! Kurus keding! Tanggal ni badannya! Tidak! Macam mana boleh tertanggal ni kawan? Alamak! Kenapa tertanggal ni kawan? Alamak geng, tercabut pula. Dia punya gam tu tak berapa kuat geng. Tidak. Tak apa. Nanti kita akan gam balik guna hot glue gun atau apa-apa. Baiklah. Kita ambil dulu apa yang patut. Kesiannya. Kurus keding. Tanjiro kurus keding. Baiklah. Patutnya bunganya letak dekat sini betul. A few moments later. Adakah seperti ini? Yeah, boleh geng. Tak kurus keding Tanjiro-nya. Ini yang saya maksudkan tadi. Yang dekat Nezuko tadi, bag. Selalunya Nezuko dalam kotak ni. Okay, ini dia Tanjiro. Tanjiro yang kita dah jadikan dia kembali asal, tidak kurus keding. Tadi kurus keding geng, sial dia. Nah, ini dia. Hashibira Inosuke. Ini dia punya detail dia. Dekat atas kepala dia ada topeng yang dia pakai selalu, iaitu berbentuk kinzai hutan. Okey, sekejap. Kita bagi laluan dulu supaya nampak figure-figure yang lain. Okey, kita letak tepi dulu. Okey. Ni pedang, satu pedang Inosuke tak boleh nak dipasang. Tak apa, it's okay. Baiklah, ini dia. Kita mendapatkan iaitu Zenitsu. Okey. Dan juga mendapatkan kuntum bunga. Okey, mula-mula letak dekat sini. Okey. Okey. Tu di sini. Baiklah, ini dia figure yang keempat. Kita mendapatkan Hagatsuma Zenitsu. Dengan figure yang kelima, kita mendapatkan Rengoku Kyojuro yang telah menjadi komen sendirilah. Rengoku dah jadi apa kan? Kyojuro untuk detail dia. Baiklah, mantap.